So, cikgu record dekat komputer. Baik. So, sekarang ni, ini adalah tajuk pertama yang awak akan belajar. So, tajuk pertama yang awak akan belajar bila masuk Form 4 nanti. Baik. So, nampak kita ada satu tajuk penting namanya fungsi. So, kita ada fungsi yang melibatkan banyak part. Okey, so kita fokus dulu pelan-pelan Jom kita fahamkan dulu apakah tajuk fungsi. Okey. So yang pertama, fungsi itu apa? Fungsi adalah sesuatu perwakilan grafik atau dinamakan sebagai perwakilan tata tanda lah yang kadang-kadang dia datang dengan diagram. Okey. So kadang-kadang dia datang dengan graf ataupun dia datang dengan pasangan tertib. So kalau diagram macam ni, ada set A, ada set B. Okey. Pasangan tertib yang mana? Ni pasangan tertib. Okey. So mana graf yang bawah ni? Faham tak? Dia adalah perwakilan data. Contoh untuk yang gambar rajah anak panah, dia akan bagi awak dua bentuk yang berbeza dalam bentuk bulat lah. Set A yang pertama A, B, C dengan set B. Sebelah kiri dengan sebelah kanan. Dia mesti dalam bentuk lonjong macam tu. Dan set A ni, katalah dia bagi awak A, B dan C. Dia katalah ni adalah A, B dan C. Faham tak ni? Baik. So, kita ada anak panah. Anak panah tu dalam konteks fungsi namanya adalah pemetaan. Maksud saya, A dipetakan kepada satu. B dipetakan kepada dua. Berkongsi juga. C dipetakan kepada dua. Yang tiga tidak dipetakan. Dia hanya ada dalam set B sahaja. So, yang pertama, dia wujud dalam gambar rajah Venn diagram. Ataupun gambar rajah anak panah. Faham tak ni? Inilah contoh kita wakilkan kita punya data dalam bentuk gambar rajah anak panah. Okey, faham Yang kedua, saya nak beritahu bentuk dulu. Dia diwakilkan dalam bentuk pasangan tertib macam ni. A kawan dia satu, nampak tak? B kawan dia dua. C kawan dia dua juga. Cuma apabila diwakilkan dalam pasangan tertib, mesti ada curly bracket macam ni. Wajib ada. So, dalam kurungan ataupun dalam bentuk koordinat, A kawan dia satu. Koma. Dalam kurungan, B kawan dia dua. Koma, C kawan dia adalah dua juga. Tutup dengan curly bracket juga. Faham tak ni? Okay. Kalau graf, dia macam ni pula. So, A, B, C kan. A kawan dia satu. B kawan dia dua. So, dia buat satu graf yang image-nya adalah satu, dua dan tiga. So, dia ada tiga objek. Dia buat macam ni kan. Tiga objek. A kat sini. B kat sini. Ataupun C kat sini. A kawan dia satu. So, dia anjak sikit Kalau boleh. Kalau boleh lah kan. Mesti ada kosong. Sekejap. Faham tak ni? So, bawah sikit. Dia kosong kat sini. Okay. So, ini A. Baik. So, yang ni adalah B. Dan juga C lah. Okay. So, A kawan dia satu, B kawan dia dua, berkongsi C dengan dua. Ini contoh data yang diwakilkan dalam bentuk fungsi tetapi dalam bentuk graf. Faham tak anak-anak? Faham respon satu. Faham tu dulu. Kita nak ada data je. A data dia adalah satu. Ataupun A kepunyaan satu. B kepunyaannya dua. C juga kepunyaan dua. Inilah fungsi. Dia adalah satu perwakilan. Cuma dalam bentuk Venn diagram, dalam bentuk pasangan tertib, dalam bentuk graf. Sekarang faham? Saya nak baca kejap. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. So, dalam fungsi ni, penting tahu. Cukup pada Malik, dalam fungsi ni juga, dia ada satu benda yang dinamakan sebagai objek. So, ini yang sangat penting tahu. Sebelum kita pergi lebih jauh, nak corner yang lain-lain, awak kena power dekat fungsi dulu.
So, dalam fungsi, kita ada objek. Cikgu, apa itu objek? Objek adalah elemen yang pertama dalam gambar rajah pertama. Maksud cikgu, ini yang pertama kan, semua set yang ada dalam A ini dinamakan sebagai objek. Cara tulis, koma je A, koma B, koma C. Dan dalam objek ada image yang dipetakan sahaja. Contoh, A dipetakan kepada satu, B dipetakan kepada dua. Tapi tiga tak ada. Sepatutnya ni tak ada Tolong padam, ni tak ada. Sebab dia tidak dipetakan. So, untuk jawapan image, tolong semua, tolong cek. Hanya satu dan dua sahaja. Sebab dia tidak dipetakan. So, image-nya adalah satu dan dua. Bismillah. Faham Baik. Selepas ada image, kita ada kodomain. Bila masuk kodomain dengan domain ni, ingat. Domain berada pada set pertama. Dia adalah A, dia adalah B, dia adalah C. Cuma, mesti buat curly bracket. Kalau awak tak buat curly bracket, salah. So, dia adalah domain iaitu A, B dan juga C. Semua unsur dalam set yang pertama adalah domain. Dan semua unsur dalam set yang kedua namanya kodomain. Walaupun tiga tak dipetakan, selagi dia ada dalam set B, dia adalah kodomain. So, kodomain kita adalah satu, dua dan tiga. Okey, faham Lepas tu kita ada julat pun sama. Bila julat dia mesti ada curly bracket. Julat adalah image yang dipetakan saja. So, satu dan dua adalah julat. Okey, baik. Awak boleh faham ke ni? Boleh faham. Hari ni awak ingat, esok awak lupa. Betul tak? Betul tak cikgu? That's why kita kena buat keyword. Jom. Kita buat satu keyword boleh? Okey. Apabila ada fungsi, dia mesti ada dua bahagian. Bahagian A untuk objek, bahagian B untuk apa? Untuk image. Okey. Namanya macam ni. Cikgu namakan sebagai satu keyword tau. Yang bahagian A mesti ada objek namanya otak. Ni keyword. Keyword untuk hafal. Lepas otak, dia ada iman. Ingat tahu kita ada otak, kita ada iman. Sebab kita orang Islam. Ada otak, semua orang ada otak. Iman ini adalah jiwa kita, betul tak? So, cikgu namakan sebagai J. So, jiwa. Sebenarnya nak beritahu awak. Yang pertama adalah objek. Yang bahagian B, dia image. Dan image juga julat. Julat mesti ada curly bracket. Okey. Tak habis lagi ni. Dan kasih. Dan yang apa? Semua unsur dalam A adalah domain. Kasih bermaksud kodomain. So, bila awak ada keyword, awak akan ingat sampai bila-bila. Ingat keyword ni. Otak, iman, jiwa dan kasih. Otak, iman, jiwa dan kasih. Iman, jiwa kita. Boleh ingat iman? Iman adalah jiwa kita. Boleh tak kelas? Hmm. Cara belajar cikgu berbeza. Cikgu kena create something yang awak boleh ingat sama bila-bila. InsyaAllah. Kelas, cikgu ingat benda ni dah lebih 10 tahun. Cikgu akan confuse domain ke domain je. Bila kita masuk exam, kita akan confuse. Lama, itu cikgu kena ajar. Domain ke domain. Yang mana dulu? So confusing tu tak selesai kalau tak ada keyword. Alhamdulillah hari ni ada keyword dan kasih. Which mean dan dulu, domain dulu. K kemudian. Kalau ikut alfabet A sampai Z, kan D dulu. D dulu baru K. So ni D dulu baru K lah. Tapi ingat, bermula kodomain sampai julat mesti ada curly bracket. Ini mesti ada curly bracket. Ini mesti ada curly bracket. Jiwa juga mesti ada curly bracket. Okey, faham Itu sahaja pengenalan fungsi. Ini juga. Kalau dalam pasangan tertib, mana objek amat ni? Objek baru image. Objek baru image. Objek baru image. Okey? So, ini kalau untuk pasangan tertib. Kalau untuk graf, sebelah kiri untuk image, sebelah bawah, salah. Yelah, ABC awak kan? ABC awak ada apa? Ni objek.
Objek atau domain. Yang sebelah kiri julat atau kodomen. Ni penting ni. Faham tak? Tips, domain, kodomen dan julat mesti dalam curly bracket ni. Bawah sekali ada tips. Siapa tak buat curly bracket, salah. Okey. Faham tak kelas? Kalau faham, respon satu. Please. Saya tak tahu. Awak faham ke tak? Faham ke tak ni? Okey. Pelan-pelan kelas eh. Cikgu risau sebab ini benda pertama awak akan belajar nanti. So, kalau awak boleh push pada dasarnya, insya-Allah. Dan cikgu akan beri yang terbaik untuk awak. So, kita lagi sejam setengah. Kelas, come on. 3 jam bukan masa yang pendek. Tapi cikgu nak gunakan 3 jam tersebut untuk awak betul-betul faham. Okey. So, benda ni ada dalam buku teks. Okey. Kita nak uji dia fungsi atau tidak, dia ada ujian dia. Iaitu ujian garis mencancang. Kelas. Apa itu mencancang? In English, we have vertical ke horizontal. Mencancang macam ni. Ini mencancang. Okay, so dia bukan macam ni. Ini horizontal. Ini vertical. So we find vertical uh, examination ataupun ujian garis mencancang. Okay, so kita tengok contoh. Okay, so untuk awak tentukan dia craft ataupun tidak. Kalau dia potong, kita buat garis mencancang, dia potong satu titik, maka ianya fungsi. Kalau dia potong lebih satu titik, ni lebih, nampak? Lebih, dia bukan fungsi. Okey, tengok soalan A. Cikgu buat ujian tu eh. Kita tengok sama-sama. Cuba kita tengok macam ni. Berapa dia potong? Berapa poin dia potong? Ni satu, ni satu. Apa je garis yang kita bina, dia akan potong satu. So, A, fungsi ke bukan fungsi? Jawab cikgu. Kalau jawapannya fungsi, buat satu je. Tak banding-balik. Kalau bukan, buat kosong. Okay, apa jawapannya? A tu. So, dia adalah fungsi. Sebab apa tahu? Awak kena beritahu. Kenapa dia fungsi? Sebab bila kita buat garis mencancang, dia hanya menemukan ataupun memotong satu titik sahaja. Okey? Settle. Cuba tengok yang B. Buat garis ni. So, ada jumpa tak? Dia akan jumpa tak dua titik? Ha. So, kalau tanya cikgu, ini satu titik, ini satu titik, satu titik. Cuma, yang ni pun dia tak bertemu eh. Dia tak bertemu tau. Kalau awak sambung yang ni, dia tak akan jumpa benda tu. Dia tak akan bertemu. So, saya boleh katakan ini juga adalah fungsi. Sebab apa tau? Sebab dia hanya memotong satu titik sahaja. So, ini F ya. Ya tu ya fungsi lah. B tu ya juga. Okey, baik. Jom tengok C. Berapa titik dia potong? Okay. So C dia potong dua titik. Titik ni juga. Titik ni so dia dua lah. So dia bukan fungsi. So kita boleh katakan dia bukan lah. Sebab apa? Kalau dia so tunjuk, awak kena tunjukkan pembuktian. Awak beritahu lah kat sini dua. So ni satu, ni dua lah. So dia bukan. Okay. So yang ni pula. D. Awak potong macam mana pun dia tetap satu lah. So ni ya. Faham tak kelas? So nanti bila awak tengok buku teks awak. Kalau ada buku teks lah cuba tengok. Ada subtopik ni. So kalau dia tanya dalam exam, cikgu harap boleh jawab lah. Okay, senang kan? Jom, jom, jom. Ini yang mencabar. Kita go through pelan-pelan, insyaAllah. Okay. Dah belajar otak iman tadi kan? Baik. Cuba awak tengok A dengan B. Ini adalah contoh fungsi yang boleh dikaitkan dengan soalan exam. Soalan yang pertama, ada P, ada Q, ada R. Jom kita bincang dulu boleh? So, ada objek, ada image. Image dia yang dipetakan sahaja. So, tolong beritahu ke cikgu. Apakah image untuk soalan tu? Image boleh buat koma saja. 4 dan 8 pun boleh.
4,8 per molek. Jangan buat curly bracket. Yang curly bracket untuk apa? Julat wajib curly bracket, domain kena ada curly bracket, kodomain kena ada curly bracket. Jom buat sekarang. Apakah julat hubungan itu? Julat adalah image. Otak, iman sama dengan jiwa dan kasih. So, berapa julat awak? Julat awak adalah image awak. So, berapa jawapannya? Koma je kan. Julat kena ada apa? Kena ada curly bracket. Siapa tak buat curly bracket salah? Julat awak adalah 4 dan 8. Koma je macam ni. Faham? Okey, jenis hubungan saya tak share lagi. Jenis julat, bukan jenis julat, jenis fungsi Ada 3 jenis fungsi. Okey, jom kita bincang sekejap. Jenis fungsi ni kena dimaklumkan lebih awal. Okey, ada berapa jenis? Ada 3. Yang pertama, satu objek, satu image. Nama dia fungsi satu kepada satu. Okey. Cikgu maksudnya apa? Maksudnya satu objek, satu image. Okey. Yang kedua, jenis fungsi ni mana tahu satu kepada banyak. Maksudnya, dia satu je objek tapi dia pecah banyak. Contohnya macam mana cikgu? Contohnya macam ni satu kan? Tapi satu ni dia ada 3, dia ada 2, ni banyak. Ni satu ni banyak. Itu adalah satu kepada banyak. Faham Okey. Lepas tu kan kita ada yang ketiga. Banyak kepada satu. Saya ulang semula. Banyak kepada satu. Cikgu kalau saya buat jawapan macam ni boleh tak boleh? Awak boleh buat satu-satu ni pun jawapan tau. Kita boleh ringkaskan jawapan dan pemirsa akan bagi awak markah penuh. Okey. Sekarang ni jelas. Awak tengok balik. Jenis tu. Ni apa ni? 2. Banyak ke sikit? So yang ni adalah banyak. Ni adalah satu. So jawapannya apa? Jenis hubungan itu adalah banyak kepada satu. Faham tak ni? Cuba dah balik. So tulislah banyak kepada satu. Kelas saya tak sure faham ke tak. Cuba awak faham. Kalau tak faham awak tekan mute. Awak tekan video. Awak cakap dengan cikgu. Okey. Objek bagi 4. Ni penting kena baca betul-betul ayat ni. Objek bagi 4. 4 ni apa? Dia nak jadi objek. Bagi 4. 4 ni apa? 4 adalah image. Awak tengok image yang 4 ni lah. Apa objek dia? 2 jawapan kan? So, jawapannya ada beberapa. Iaitu, berapa? Ni, Q dengan R. So, kalau objek, dia boleh buat Q dan R saja. Faham tak faham? Ada soalan tak? Okey, lepas tu apa lagi tu? Domain. Okey, baik. Domain apa? Domain awak adalah PQR. Buat curly bracket. Domain awak adalah PQR dah betul. Tetapi kena ada apa? Curly bracket. So, curly bracket PQR. So, awak ada domain dan awak ada kodomain semua Domain kodomain semua tahu. Jangan awak tinggalkan semua ni 2. Walaupun tak dibetulkan 2 masuk, 4 masuk, 6 dan juga 8. So, 2, 4, 6 dan 8. Faham tak kelas? Untuk nombor 2 ni. Hmm. Jelas tak?
Baik. Sudah? Settle? Jom. Cuma nak beritahu tau. Yang tadi, kan kita beritahu ada tiga jenis fungsi kan? Ni yang pertama. Penting juga ni. Ini yang pertama. Ini yang kedua, betul? Ini yang ketiga. Okey. Dalam tiga-tiga ni, ianya adalah fungsi jika, ingat, jika dia adalah fungsi satu-satu dan juga banyak kepada satu. Akan ada soalan tadi kata apa? Adakah ia fungsi? Okey. Bila awak tengok je, dia satu-satu atau dia banyak satu, dia adalah fungsi. Soalan saya, soalan dua ni, fungsi ke bukan fungsi? Soalan saya, yang penting pagi ni, set A dengan set B ni dipetakan masing-masing kan? Soalan saya, dia fungsi ke bukan fungsi? Apa jawapan dia? Nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Cepat, cepat. Komen, komen, komen. Komen jawapan dekat chat. Tak payah sebut. Betul ke salah tak kisah. Apa jawapan dia? Cepat, cepat. Komen. Kalau fungsi awak sebut fungsi. Kalau bukan, sebut bukan fungsi. Dan juga sebut tadi, fungsi adalah jenis satu-satu atau banyak kepada satu. Kalau tengok set A dengan B ni banyak kepada satu kan? Jawapannya fungsi lah. Saya ulang balik. Ya, cikgu, jawapannya fungsi. Apa sebabnya? Sebab ia adalah fungsi jenis banyak kepada satu. Akhir salah. Jawapannya fungsi. So, yang mana banyak satu ni fungsi. Yang saya tanda right ni. So, ini bukan fungsi. Okay? Faham, 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 faham. Okay, baik, jom. Kita masuk pula soalan tiga. Kita kena buat soalan-soalan ni semua. Jom. Saya padam So, nyatakan apa tu? Nyatakan, ini bentuk graf. Tadi bentuk Venn diagram kan, gambar rajah anak panah. Dalam bahasa yang lain, gambar rajah diagram. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, kita buat gambar rajah anak panah. Nombor tiga ni adalah soalan yang melibatkan graf. Okey, jom. So, sekarang ni jom kita tengok apakah jawapan-jawapannya. Wakilkan hubungan di atas di dalam bentuk set hubungan bertertib. Ingat tak? Kalau tertib macam mana? Kelupa dah tengok balik. So, kalau tertib kelas, ni tertib. Kalau tertib kena macam ni. Kena ada curly bracket macam ni. Kena ikut format dia. Kalau awak tak buat format ni, salah nanti. So, cikgu ulang balik. Ini format bertertib. Ada curly bracket sebelah kiri, ada curly bracket sebelah kanan, ada apa tu? Ada bracket. Okay, jom. Kita patah balik, kita patah balik, kita patah balik. Jom. So wakilkan dalam bentuk bertertib. So, apa kita kena buat? Kita kena bina curly bracket. Okay. So ni satu kan? Satu kawan dia dua. So kurungan satu kawan dia dua. Boleh buat tak ni? Satu ada juga empat. Satu koma. Satu kawan dia empat juga. Okey, satu lagi ni. Okey, dua pula. Dua kawan dia enam koma dua. Tapi kena buat kurungan. Kena buat kurungan cepat, cepat, cepat. Selesaikan. So, kena ada bracket. Okey, apa lagi? Tiga kawan dia adalah lapan. Tiga kawan lapan. Boleh buat tak? Satu markah. Satu markah insyaAllah. Tidak ada yang tinggalkan dan itulah jawapan baik. Soalan yang kedua. Jawab kejap. Yang kedua tu, nyatakan image bagi satu. Okey, image tau. Image kat mana? Sebelah bawah ni ke sebelah kanan? So, ingat, kalau ada graf, bawah objek, yang di sebelah kiri adalah image. Okey. So, apa jawapannya? Baik. Awak tengok satu itu adalah objek. So, awak baca yang sebelah bawah. Ini objek.
So, apa jawapannya yang cikgu bulatkan tu lah. So, 2 dan 4. So, buat macam ni sama dengan 2 dan 4. Faham tak ni, kelas? Okay, nyatakan jenis hubungan itu. Jenis apa? Ni satu kepada banyak kan? Satu ada banyak image. So, satu kepada banyak. Boleh tak ni, kelas? Susah ke nak faham? Si. Okay, baik. Soalan tak? Okay, jom buat nombor 3. Nombor 4 pula lah. Nanti kita masuk nombor 5. Tu baru mencabar. Okay. Dah masuk soalan yang mencabar. Baik, jom. Dia kata apa tahu? Nyatakan nilai K. Bila masuk fungsi je nanti, akan adalah sesuatu yang dinamakan sebagai X dan juga GX. Jangan risau, jangan goyang. Biasa A dengan B kan? Dia tukar je format kepada X. X adalah objek, GX adalah image. Jom. Dia kata apa? Cari nilai K. Ha, agak-agak K ni berapa? Kalau kosong dapat negatif 2. Kalau 2 dapat kosong. Kalau 6 dapat 4. So, apa hubungan dia? Apa hubungan dia? Tolak berapa? Tolak 2 lah. Ni tolak 2. Ni tolak 2. Nampak tak? Ni tolak 2. Ni pun tolak 2. So, apa jawapan K? So, awak kena imagine. Awak kena sentiasa kreatif. So, awak tengok nombor dengan nombor itu, hubungan adalah tolak 2. So, jawapannya adalah berapa? K itu berapa? 4 tolak 2 berapa? 2. So, 2 lah. Dengan menggunakan tata tanda fungsi, ungkapkan G dalam sebutan X. Ini perkara yang paling penting. Okey. Boleh saya nak ajar awak details? Bila kita masuk, ni diagram nak convert masuk dalam persamaan. So, dia bagi awak GX kan? Dia simple je. GX letak sebelah kiri. Dia akan sama dengan X. Okay. Tapi X tu kat sini dah transform dah. X apa tadi? X ni X kan? Katalah X dia kosong, X dia 2, X dia 4 kan? Ini X. Untuk dapat jawapan kena buat apa? Semua kena tolak dengan 2. So, jawapannya adalah X tolak 2. Faham tak? Cikgu, mana image, mana objek ni? Ini penting untuk tambahan nota yang perlu kita buat. Yang di sebelah kanan ini semuanya bila kita masukkan dia adalah image. Cikgu, mana pula objeknya? Hanya X sahaja objeknya. Ini perkara penting. Ramai yang tak tahu. Ramai yang tak boleh identify. Okey, selesai? InsyaAllah. Okey, takes time kejap. Break 2-3 minit. Tenang sekejap. Hopefully faham. Jelas. Ini fasa yang mencabar tau kelas. Sebab awak baru transition daripada form 3 nak pergi form 4. Daripada maths biasa nak pergi maths yang luar biasa. And maths adalah maths luar biasa. Tapi selagi maths biasa awak tu tak luar biasa lagi, macam mana awak nak ke depan? Dia akan start. Okay, dulu, cikgu nak bagi awak contoh. Dulu, cikgu, awak tahu tak? Okay, ni just nak sembang-sembang je lah. Santai-santai sekejap boleh. Belajar dapat kan? Cikgu suka tulis buku. Alhamdulillah. So insyaAllah juga cikgu akan sambung PhD bulan 2 nanti. So cikgu dah habis degree matematik, cikgu dah ambil 2 tahun degree maths. Maths dah kira settle lah tu. Cikgu tak boleh nak ambil. Bukan tak boleh nak ambil. Cikgu nak tukar bidang lain. Master cikgu dalam bidang bisnes. Master Business MBA. So cikgu punya form 5. Form 5 ke? Bukannya form 4. Form 4 dan form 5 Alamak.
Kalau form 5, bermaksud awak tak payah nak ajar langkah demi langkah ni. Semua form 5 ke? Tulis satu je. Cikgu rasa cikgu salah faham ni. So, ya Allah, semua form 5. Kalau semua form 5, tak payah cikgu nak ajar slow-slow macam ni kan? Ke perlu juga cikgu ajar macam ni? Cikgu nak respon. Cepat ada masa lagi. Tak perlu eh? La ilaha illallah. Tak perlu. Baik, baik, tak apa. Tapi boleh je kan. Tak apa. Untuk yang next, tak payah ajar macam ni lah. Sebab form 4. Kalau awak form 4, cikgu akan ajar secara step by step. Tapi awak dah belajar kat sekolah. So, come on. Tak payah laju. Laju. Tapi yang algebra tu wajib. Algebra yang tadi cikgu ajar secara perlahan-lahan dan perlu macam tu. Untuk fungsi, untuk awal ni, dah. Benda dah jadi kan. So, okey. Yang ni ke depan laju boleh tak? Laju sikit. Okay, jom. Memandangkan awak dah power. Semua dah power kan? Okey, nak tanya awak. Okay, last. Nak tanya lagi sekejap. Siapa yang markah dia Maths Siapa yang dapat B ke atas satu? Yang B ke atas satu. Yang C ke bawah kosong. Sebab nak tengok. Markah awak. Alamak. Ha. So, kalau kosong. So, kalau kosong, maksudnya apa? Maksudnya saya terpaksa juga. Ada yang laju lah. Ada yang okey. Beberapa orang je yang power tu. Okey. Tak apa. So, kalau macam tu, tak payahlah ada basic sangat. Tapi tengah-tengah. Sebab ramai yang kosong lagi. Okay, tak apa, jom. Ni. Ini perlulah. Okey. Tapi ini penting. Apa yang cikgu nyata dan katakan adalah benda yang penting. Cuma ke depan sikit je cikgu nak lajukan sikit. Okey, jom. Yang ini penting lah. Boleh buat, boleh buat. Walaupun nampak simple kan, dia ada benda ni. Awak tahu tak apa fungsi benda ni? Confirm kan? Apa fungsi X tak sama dengan 6? Ha, power kan? Cikgu dah tahu kau orang semua form 5. Siaplah kau orang. Cikgu tak ni macam-macam nanti. Okay. So, apa maksud ni? Kenapa ada X tak sama dengan 6? Kenapa? Okay. Amar. Norendi Amar. Okay. Just nak tadi pendapat awak. Kenapa perlu ada simbol X tak boleh sama dengan 6? Apa message dia? Apa message dia? Yang lain boleh jawab? Boleh bantu cikgu? Kenapa dia bagi message macam tu dekat dalam fungsi awak tu? Bagus Afan. Okey. So nak beritahunya, okey. So nak beritahu bahawasanya, okey. So yang penting bila ada pecahan tak boleh buat 6/0, tak boleh buat 7/0, tak boleh buat X/0. Kita nak beritahu dalam bentuk pecahan, tolong jangan jadikan pembawah dia kosong. Sebab apa? Dia akan cuba awak try gunakan kereta sekarang. Dia akan jadi mass error. Okey. So, jadi apa? Jadi mass error. So, bila jadi mass error, apa jadi? Okay, so dia tak akan solve. Dia akan kata mass error. So, dia punya soalan tu adalah undefined. Okay, so sekarang ni. Setakat G3 je kot. Masukkan 3, apa jadi? So, G3. So, yang X3, yang ni pun 3. So, 9/6 tolak 3. Ya Allah, jawapannya berapa? 3. Ini settle. Kan? Jom. Kita gerak kepada soalan lebih susah lah. Dah power dah ni. Okay. Boleh buat? Jom, buat sekarang. Kita buat latihan banyak-banyak. Besok sejam pertama fungsi, lepas tu baru kuadratik. Cuma cikgu ambil masa yang lama sebab cikgu mengambil algebra tadi kelas. Kalau cikgu tak ajar awak algebra, lagi lambat awak nak ke depan. Tapi jangan risau, insya-Allah ni baru fasa pertama. Kalau diberi pilihan, kita buat lagi kelas, boleh tak? Insya-Allah. Mana tahu dengan alternatif awak punya KSIB, ramai skor A, mana tahu kan insya-Allah. Cuma form 5 awak kena ingat
Tajuk Form 5 struggle juga. Tetapi tajuk Form 4 ke laut. Awak punya apa tajuk yang paling susah? Fungsi awak ke laut. Fungsi kualiti awak ke laut. Log, index, cert awak ke laut. SOT awak ke laut. Banyak lagi yang ke laut. So, kena push cepat-cepat untuk solve. Tapi kalau awak rasa fungsi ni okey, dan okey lah. Dan mungkin esok kita tengok request daripada awak, kepada parents awak, cuba cari tajuk yang kritikal. Fungsi ni macam benda yang ada link dengan algebra. So kita go through. Okay, undefined. Terbaik. Dah. So now, A awak adalah fx sama dengan 19. So, apa yang awak kena buat? So, fx awak 19. So, ini awak ganti dekat sini. Nampak tak? So, awak akan letak 19 di sebelah kiri. Ini kan algebra. Ini adalah dinamakan sebagai persamaan linear. Apakah soalannya? Dia kata apa? Cari x. So, x awak sebelah kanan. Cikgu dah ajar tadi kan? Tak ajar lagi ni. Kita boleh tukar serentak ataupun kita buat macam lah terbalik 2x ni kat sebelah kanan, kita pindah serentak. Bila kita pindah serentak, apa akan jadi? Yang ini akan jadi, ini akan jadi. So awak akan dapat 2x sama dengan 19 ditambahkan dengan 1. So 2x awak akan dapat 20. So x sahaja. So awak kena faham linear. That's why cikgu sangat-sangat tekankan persamaan linear. Ini skill. Tukar serentak tidak ada pertukaran tanda. Pindahkan satu sahaja item akan jadi tambah satu, 20. So 2x adalah darab, maka x sahaja perlu bahagi, awak dapat 10. Aha, faham? Kira soalan tak? Laju je ni. Mana-mana yang awak dah boleh buat lagi. So, yang B. Dia dah masuk. Dia dah masuk benda-benda pelik kan? Okay, so cikgu nak buat yang sebelah sini pula. Dia dah mula kan. Dia dah bagi awak soalan pelik-pelik dah tu. So ini adalah fasa. Susah ke senang, senang ke susah. Okay, jom. Apa fasa di kelas? Senang je insyaAllah. Okay. So kita nak nampak kat sini. Ni 2x. So awak akan tukar lah. Ni kepada apa? Ha. Asalnya awak ada fx bersamaan dengan, ni penting dan bagus untuk kita bincangkan. Tiba-tiba dia kata f2x. X ini dia telah transform kepada 2x. So, apa akan jadi kat sini? So, kalau dia X, dia tetap X. So, sekarang ni, X awak menjadi 2x. So, kita ubah yang ni dulu. Ni kekal kan? Tidak berubah. Penting tu. Kita akan transform X kena kembang 2x. Tapi yang 2 tetap sama. Yang tolak 1 tetap sama. Tapi kena buat kurungan. So, sini berapa? 4x ditolak dengan 1. Okey, ini adalah 2x. Sama dengan apa? Sama dengan 2x. So, kita ambil benda ni. 4x tadi adalah jawapan kepada kita tadi. Bersamaan dengan 2x. Selesaikan. Pindahkan jadi apa? 4x tolak 2x. Tolak 1 jadi tambah 1. So, 2x sama dengan 1. X berapa? 1/2. Faham? Okey, so ada soalan tak? Ni belum masuk lagi yang ni. Ni penting juga. Nama dia adalah modulus. Okey. Tak habis lagi tu. Ada satu benda penting yang C. Nama dia dipetakan kepada diri sendiri sebalam. Yang ini. So dalam fungsi kelas. Dalam fungsi ada perkara penting. Yang semua orang kena tahu. Ayat yang jelas dia kata apa? Fx memeta kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa tu? Boleh bagi jawapan kat saya tak? Apa maksud peta diri sendiri? So, apa peta ni cikgu? Okey, maksudnya macam ni. Maksudnya, kan kita ada A dengan B. Yang A adalah objek, yang B adalah image. Dia kata apa? Peta kepada diri sendiri. Katalah ni X kan? Jawapan dia adalah fx. Macam itulah maksud dia. So, kita boleh katakan bahawa apabila ada perkataan tersebut, kita akan buat satu solusi fx kita akan sama dengan x. So, boleh ingat tak?
Objek kita akan sama dengan image yang saya sebut tadi. So, objek kita adalah kat sini. Ni objek kita sama dengan image kita. Ni image kita kan. So, ini adalah objek. Ini adalah image. Faham tak ini? Saya terangkan dengan lebih detail. Okay. So, sekarang ni apa fx awak? So, fx awak adalah 2x tolak 1. So, salin balik. 2x tolak dengan 1 sama dengan x. Itu sahaja. So, kita pindah ke kiri. 2x tolak x adalah x. Tolak 1 jadi 1. Ya Allah, siap. Faham tak di kelas? Faham tak? Okey ke tak okey? Faham respon 1. Cuma sebelum ni pernah faham tak? Sebelum ni pernah faham tak? Sebelum ni awak belajar kat sekolah, benda ni pernah dibincangkan tak dalam kelas? Okey, simple je. Dua benda saya nak tanya awak. Sebelum, selepas. Sebelum ni faham? Selepas awak masuk sesi cikgu, apa beza sebelum dengan selepas? Jom kita sembang kejap. Sekejap je. Pernah cuma dah lama tak recap. Okey, Hafiz terbaik. Hmm. Yang lain. Yang lain boleh respon tak? Sebelum dan selepas. Sebelum ni rasa macam mana? Sebelum ni awak rasa NMS tu macam mana? Kan awak dah belajar lama gila kot setahun. Okay, lagi faham baik. Makin faham terbaik. Itulah. Dia kelas sebenarnya untuk admin. Kena faham tau. Macam ni. Algebra kena power tu teknik. Tapi dalam konteks admin, awak kena faham konsep. Bukan hafal. Macam ni kan, cikgu faham ni. Oh, cikgu faham bahawa apabila peta kat diri sendiri, X awak sama dengan fx. Macam tu lah. So, awak akan dapat satu solusi dan kita selesaikan. Faham Baik, jom. Nombor 7. Nombor 7, dia ada satu tanda dalam matematik. Cikgu pada yang atas ni boleh. So, dia ada satu, bukan tanda lah kelas, lebih kepada fungsi. Nama dia modulus. Alamak, cikgu, apa itu modulus? So dalam modulus ni nama glamour dia Encik Modulus. Okay. Dia ada fungsi Apabila ada modulus, contoh kita ada dua. Yang pertama cikgu ada dua, ada modulus. Yang kedua cikgu ada negatif dua, ada juga modulus. So yang kiri kanan tu nama dia modulus. Nama glamour dia bagi tuan berak. So, bila ada modulus, apa fungsi dia? Kita sebut tadi, ramai orang jahat dekat dunia ni. Bukanlah ramai, ada orang jahat dekat dunia ni. So, matematik ni kan kalau awak tengok, perjalanan dia macam dia satu cerita tau. Apa guna tambah? Tambah untuk tambah pahala. Apa guna kurang? Dapat dosa, kurang pahala. Macam itulah, ini contoh. Ini falsafah dia. Sama juga macam modulus. Dia ada falsafah. Modulus ini diadakan, diwujudkan oleh ahli matematik yang terdahulu. Dia nak jadikan semua nombor dia positif. So, bila dah positif, jawapan dia tetaplah positif. Tetapi, kalau ada nombor negatif, dia akan terus automatik dapat positif. Faham ke tak faham? Okey, boleh? Boleh tak? Ah, so, benda tu, fungsi tu dimasukkan ke dalam ni. Apa akan jadi? So, simple je. Saya nak beritahu awak. Ni cara yang terbaik. Okay, so apa kita kena buat? Just recap balik. So, dia kata apa? Ni GX yang diberi, ni GX yang ada. Dua kan? Dua ni buat apa? Dua ni letak kat sini. Salin balik. X tambah satu. Faham tak ini, guys? Tapi kan dia tak syok sebab X sebelah kanan tukar serentak. Saya ulang tadi. Apabila dia tukar serentak, jangan risau.
Susun je macam ni. Faham Sambung lagi. Okey. Cikgu sebut tadi. Ada dua kebarangkalian yang muncul apabila ada modulus. Kebarangkalian pertama tambah dua. Nampak tak? Kebarangkalian kedua tolak dua. Tapi jawapan tetap positif. Okey. Sekarang ni, saya nak selesaikan X tambah satu tu. Mengambil kira apa? Sebenarnya dalam ni, kalau saya buang yang pertama, saya boleh katakan X tambah satu saya akan dapat positif 2. Kalau saya buang yang kedua, ada kebarangkalian jawapan saya juga negatif 2. Betul tak? Dia macam tu. Faham? So, itulah kegunaan yang saya sebut modulus tadi. So, bila awak dah buat, bermaksud dia ada dua jawapan. Cikgu apa jawapan dia? Jawapan yang pertama, kita pecahkan dua Yang pertama, X tambah satu kita mestilah 2. So, X kita berapa? 2 tolak satu adalah 1. Kebarangkalian yang kedua, X tambah satu kita berapa? Negatif 2. X kita berapa? Negatif 2 tolak satu, negatif 3. So, ada dua jawapan yang berbeza. Boleh faham tak? Ini tak payah buat. Ini tak payah. Kena buat juga. Boleh je, tapi cikgu rasa bila bab-bab soalan macam ni, dia bagus tapi nak buat tak nombor 8 ni? Kita buat nombor 7 dulu. Nombor 8 nombor kita bincang. Kalau rasa macam berat, tak perlu. Kita nak gerak kepada rasa macam TGG buka puasa satu soalan tak faham. Faiz saya tak faham soalan tu. Tak apa. Yang penting kita dah faham kan kenapa ada modulus. Buang satu letak tambah, buang satu dapat tolak. Dan kenapa begitu? Sebab dalam kebarangkalian modulus akan ada dua value. Yang pertama tambah, yang kedua tolak. So, itu yang kita buat. Okey. Cikgu nak skip nombor 8. Cikgu nak gerak jauh lagi sebab banyak lagi ni yang tak selesai. Yang ni, nombor 9. Selalu keluar soalan ni dalam exam. Dan ramai pelajar collapse, tak berjaya buat dengan baik. Betul tak? Jom buat jap. Okey. Macam mana nak buat? Okey, fikir-fikirkan. Semua ada buku tak? Lambatlah buat buku. Cuma cikgu nak bagi tips je. Okey. Untuk bina graf, untuk lakarkan graf, ada cara yang penting. Okey. Tapi awak kena ingat, apa graf fungsi modulus? Okey, bila ada modulus, kita kena ingat bentuk graf dia mesti macam ni. Ini X, ini Y kan? Graf modulus, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi, semua positif kan? So, dia takkan, patutnya macam ni. Ini graf biasa. Tetapi sebab dia adalah modulus, dia akan jadi ke atas saja. So, asalnya macam ni. Dia pantul dekat kosong, dia naik balik. Dia macam simbol right. Dia adalah Nike. Cikgu boleh katakan Nike Dia takkan boleh berada di bawah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab nilai Y semuanya positif kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Faham? So, itulah sebab kenapa dia bentuk Nike. Ingat tau. So, bila bentuk Nike, bermaksud ada benda yang kita kena buat. Jom kita buat sama-sama. Yang pertama, kita nak bina, tengok domain dia. Ni domain. Cikgu, domain tu apa? Domain itu range yang berada pada paksi X. So, yang paling hujung mesti negatif 1. Bermaksud awak kena buat daripada sini. Maksimum dia, ini minimum dia. Ini maksimum dia. Faham? So, paling tinggi dia 1. Okey, kita buatlah satu nilai kiraan. So, kalau awak punya, buatlah jadual. Kalau tak nak buat jadual, tak apa. Kita buat macam ni. X kita 1. Berapakah kita punya Y? Okey, sebut kat sini. So, kira lah. 2 darab negatif 1 tolak 1. So, negatif 2 tolak 1 berapa? Negatif 3. Okay, jawapannya 3.
So, kalau ada negatif satu, tengok betul kita buat tiga kat sini kan. Tiga. So, plot yang pertama dekat sini. Yalah, tiga je dekat situ. Tiga tak dekat sini. Okay, faham? Plot yang kedua. X kita satu. Kalau satu berapa? Kalau satu bermaksud dua kali satu, dua. Dua tolak satu, satu. Kalau ada satu, ni satu kat sini. Okay. Tapi jangan lupa, jangan pula awak buat macam ni salah. Kena ada satu titik lagi. Ni titik berapa ni? Ni titik kosong Okay. Kalau X dia kosong. Mesti wajib. Wajib buat. Kalau X dia kosong berapa kau Y dia. X kosong satu. Faham tak? So kalau kosong dia satu kat sini. Kalau kosong dia satu. Sebab kalau buat kosong kan. Dua kali kosong kosong kan. Tolak satu negatif satu jadi satu. Okay. Baru kita buat. Sorry, 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 sorry. Kalau kosong dia satu. Macam mana tu? Kat sini kan. Kalau dia satu dapat satu. Kalau dia kosong dia satu. Kat sini. Okay. Ya ke? Cuba kita total. Kalau dua negatif satu, negatif dua, negatif tiga, tiga. Kalau satu, dua kali satu, dua, dua tolak satu, satu. Kalau kosong, dua kali kosong, kosong. Nah, betul tu? Dia macam ni lah. Betul tak boleh? Faham ke tak faham ni? Jawapan ni semua positif. So, tiga ke atas. Betul. Lepas tu, salah, 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 salah. Tak maaf, tak maaf. Saya confusion ni. Dia macam ni. Really besar sangat. Okay, tak ada. Okay. Kalau negatif satu dapat tiga. Kalau kosong dia satu. Ni satu lah Kalau dia satu pun satu juga di sini. Boleh tak? Hmm. Kosong dia satu. Satu dia satu. Dia mendatang lah macam tu. Negatif satu dia tiga. Faham tak ni? Ke saya short sendiri ni? Okay, dapat tak? Jap, 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 jap. Responnya macam mana? Tak faham lah. Faham tak ni? Kenapa kosong satu? Okey, sebab kalau S kosong, tengok ni, tengok ni, tengok ni. Sekarang ni kan. Kan modulus 2X tolak satu. So, kalau X dia kosong, 2 kali kosong berapa? Kan kosong. Kosong tolak satu berapa? Kan negatif satu. Tapi dia masih positif satu. Dia modulus. Nilai asal dia negatif satu. Tapi tetap satu. Faham? Faham tak? Kalau X satu, ah, dua kali satu, dua. Dua tolak satu, satu. So, kalau satu pun satu. Kalau ni negatif satu asalnya negatif tiga tau. Sebab dia modulus. So, jawapannya tiga. So, tiga, satu, satu. So, ni tiga. Ni satu. Ni satu.
Faham tak? Okay. Absolute nama dia. Awak sekolah belajar di LP ke bahasa Melayu ni? Alam Syak. Dia ada yang di LP ada yang bahasa kan? Tak apalah, mana-mana term-term yang bahasa Melayu dia modulus. Dalam bahasa Inggeris absolute. Okey dah. Ni tak payah eh. So ni tak payah. Ni awak dah power dah. Cuma nak ke depan, nak ke depan. Banyak lagi ni. Banyak lagi. Okey, ni penting. Jom. Kita refresh balik. Mu ready? Lagi setengah jam insyaAllah. So lagi setengah jam sahaja. Okay, so ini fasa yang penting. InsyaAllah fungsi yang awal awak dah boleh dan semakin baik. Ini penting juga. Ini gabungan dulu. Kita nak gabung dulu baru kita songsang eh. Gubahan. Kelas, apa itu gubahan? Gubah tu dia ada G. Sorry. Asalnya G kan? Asalnya G. Lepas tu dia ada H. Gubah bermaksud sama ada GH atau HG atau GG atau HH. GG bermaksud G kuasa 2. HH bermaksud H kuasa 2. Faham tak? So ini adalah gubahan. Gubahan. Okey. Cikgu nak ajar awak cara cikgu. Bagaimana cikgu mengubah fungsi yang ada dan dia lebih mudah. Yang pertama, semua ready? So jom fokus. Tak lama dah. Lama ke rasa? Kejap je kan dengan cikgu. Dah sejam setengah. Dah 2 jam dah. Lagi setengah jam lagi. Okay, jom. Gubahan. Bermaksud dia simple je kelas. GH. Cikgu suka jadikan benda ni pagar. Macam ni. So, bila awak nampak dia berpagar, bermaksud yang ni kita masuk kat sini. Faham eh? So, kita buat G, kita ambil balik, kita buat X kuasa 2 tolak 5. Dan kita perlu masukkan ni dalam G. Okay, apakah G kita? Salin balik semua ni. GX cikgu yang asal adalah 3X tolak 2. Yang perlu diubah yang ni sahaja. Yang ni sama. So, sekarang ni ubah kepada apa? Ubah kepada X kuasa 2 tolak 5. So, apa akan jadi? Yang ni akan jadi X kuasa 2 tolak 5. Yang lain tu salin balik. Ni turunkan balik. Tolak 2 turunkan balik. Itu sahaja. Tu cara cikgu. Okey. Dia sangat mudah. Selesaikanlah. So, akan dapat 3X kuasa ni adalah kembang. Algebra tadi kan cikgu sebut. Tolak 15 tolak 2. Tolak 17. Siap. Okey, sekarang dah faham? Tolong buat B. Tolong buat C. Tolong buat D. Buat dulu. Baru kita bincang.
Buat dulu, jangan keluar. Keluar tak buat, jenuh lah. Kena kena buat, kena buat. Kelas. Kalau awak buat, awak dapat hasilnya. So, kalau tak buat, tak dapat lah hasilnya. Okay, sekarang ni tukar pula. Dia tukar kepada HGX, bermaksud yang GX ni nak masuk dalam H. H kekalkan, GX awak adalah dalam kurungan 3X tolak 2. So, awak salin balik H. Berapa H dia? X kuasa 2 adalah tolak dengan 5. Nampak tak? Kita akan gunakan kita punya KDK yang pertama. Dalam fungsi ada banyak gila kuasa 2. So now kita dapat kurungan 3X tu kita masukkan dalam X kan. Tetapi dia ada kuasa 2 ditolak dengan 5. Inilah fungsi yang cikgu sebut tadi. Yang paling cepat KDK supaya dia lebih cepat dan pantas. 3X kuasa 2 awak akan dapat 9X kuasa 2. 2 darab 2 darab 3X dapat 6X tolak 12. So 6 darab 2 adalah negatif 12X tolak 2 kuasa 2 tambah 4 tolak 5. So 9X kuasa 2 tolak 12X kelas tolak 1. Kenapa cikgu nak awak buat KDK? Sebab dia cepat. Cikgu tak boleh buat KDK lah. Saya lemau lah. Saya slow sikit tak apa. Kita buat cara panjang. Boleh guna apa? Yang kita buat tadi. Itulah fungsi dia. Kita buat menggunakan teknik selfie. So buat teknik selfie. Kelas, benda ni tak ada jawab ni tak ada markah cik nak beritahu awak. Janganlah yok-yok sangat. Ini awak buat tak ada markah. Ini cuma skill skill tak ada markah. Tak ada markah. Kalau betul dia bagi awak tu markah, itu markah jalan kerja. Tapi untuk dapat jawapan tu awak boleh guna selfie, boleh gunakan apa-apa sahaja. Tu yang juga sebut tadi. So now kita buat selfie. Nak selfie ke? 3X tolak 2 dan 3X tolak 2. So kita gunakan selfie macam biasa. So ni berapa? Negatif 6X. Negatif 6X tolak 6 tolak 6 tolak 12X. Okay. So 3 kali 3 9X kuasa 2. Negatif 2 negatif 2 tambah 4. Sama tak? Sama. Cepat dan pantas. Tak nak buat lembab-lembab. Okay. Faham? Okay dah. B dah settle. Sama tak? Kalau tak sama betulkan balik. Kalau tak sama betulkan balik. Okay. Simple and easy. Okay jom. Faham tak korang ni? Kerja aku short sendiri. Okay, baik dah. Tak cukup dah ruang. Ha, ha. Cukup padam mana? Padam yang ni lah. Okay, G kuasa 2. Jom. Lepas tu G dah lah. G kuasa 2. HX pula. Lantok kau orang. Ini semua nak recall balik. Kita kan hebat. Sebelum kita hebat, kita lupa dah lama-lama. Kenapa kita lupa? Sebab kita hebat sangat. Kan? Gitu kan? Manusia mudah lupa. Hari ni ingat saya lupa sebab awak tidak ada formula. Okay, apa jawapannya? Share kat cikgu jap. Apa jawapan G square? Dalam G ada G. Aha. Ini yang kadang-kadang mudah confuse. Dalam G ada G. So G square tu buat GG macam ni. Lepas tu masukkan. Tutuplah. Ha. GG. So G dalam G ada G 3X tolak 2. Kelas, apa yang susah sangat? Kita buat macam ni. 3X ni kekal. Yang ni kita masuk dalam X. Sudah kena 3 dalam kurungan. 3X tolak 2. Sama lagi tolak 2. 9X tolak 6 tolak 2. So, ini jawapannya kelas. Okey. Apa pula G kuasa 2? Kini G kuasa 2. Wah, kan? So, dia kata HX masuk G kuasa 2. Awak ambil ni. So, yang ni adalah 9. Masukkan dalam tu. G kuasa 2 H. So, awak masukkan. Ha, tolak dengan 8. Siap nanti. Okay, so tak nak jawapan dia apa? Buat sendiri. Okay. Jom buat nombor 13. Ha, yang ni ada A ada B. Ada A ada B, ada G kuasa 2. Ini tak payah. Tak ada benda pun sangat. Okay. Okay. Boleh buat nombor 13. Kena terus jump kepada 15. Hmm? Boleh tak? Okay.
Fahim jawab tu. Teruskan, teruskan. Cikgu akan buat Google Form untuk awak jawab sesi pertama. Kandungan, kefahaman, awak kena jawab dengan jujur. Dan minta maaf tadi cikgu banyak sangat promote cikgu buku algebra, tapi itulah hakikat yang perlu ditelan. Awak nak power, awak mesti power algebra. Tiga benda. Ingat tahu dalam kepala otak awak. Apa yang penting dalam MS? Power algebra. Hebat algebra. Yang kedua, faham konsep. Bukan hafal konsep. Faham. Hafal tu berbeza. Faham konsep. Yang ketiga, latih to be. Tiga awak gabung, awak dapat A. Salah satu awak hilang, awak dapat B. Tiga-tiga awak hilang, awak dapat D dan bawahnya gagal terus. Ada orang dia power dekat konsep dia faham. Tak algebra dia cloud. Macam ni. Cuba tunjuk kat awak. Ini adalah benda penting. Yang tadi tu dah buang Ni. KDK adalah algebra. Penting gila. Tak buat KDK, buatlah selfie. Ni algebra juga. Dah selesai nak kena tambah tolak. Ni semua algebra kelas. Untuk awak faham, ni adalah konsep. Ni konsep dan awak kena hafal ke faham? Faham bukan hafal. Gabungan itu. So nak lagi power? Buat latihan lah. Buat latihan 13. Buat lagi latihan baru nampak pattern soalan. Okey, jom. Sekarang ni awak dah buat ke belum? Soalan nombor 13. Masa tak panjang. Okay, jom. Kita buat So, diberi fx dengan gx. Nampak tak? Diberi dah siap-siap. So, awak jangan risau sebab telah diberi. Cuma, bila yang diberi, bermaksud keyword dia simple je. Dia bagi awak kat sini. Dia bagi awak kat sini. So, awak kena bina dan buat. Apa jawapan fgx? So, gx masuk ke dalam f. Kena buat dua-dua Apa jawapan fgx? Dan apakah jawapan GFX? Dia dua benda yang berbeza. So, GX masuk ke dalam F. So, apa F awak? F awak, salin balik. F awak adalah 5X tambah A. Apa yang kita kena masukkan? Kita masukkan GX. Ni. So, masuk kat mana? Masuk dekat X. So, 5 dalam kurungan 3X tambah B tambah A salin balik. So, 15 X tambah 5B tambah A. Faham So yang kedua, GFX masuk dalam G. Salin G. G saya 3X tambah B. Apa FX saya? So FX masuk dalam G. So FX ni masuk ke dalam sini. So 5X tambah A. So 3 dalam kurungan 5X tambah A tambah B. Okay, jadi apa? 15X tambah 3A tambah B. Dia kata apa? Dia kata sama. Ungkapkan A dalam sebutan B. Bila sama? Ni sama kan? Kalau tanya saya sama. Bila dia sama? Dia sama. Buang je. So, kalau kita pindahkan kosong. Kalau kita pindahkan kosong. Apa yang akan jadi? Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah 5B tambah A sama dengan 3A tambah B. Dia nak apa? A dalam B. So, A sebelah kiri. B pindah. A pindah sana. So, kita ada A tolak 3A sama dengan B tolak 5B. So, negatif 2A sama dengan 1 tolak 4 negatif 4B. So, berapa A? So, A kita adalah negatif 4B bahagi dengan negatif 2. So, A kita sama dengan 2B. Sama tak? Faham tak ni? Selajunya cikgu share. Faham ke tak faham?
Okay, saya baca komen sekejap. Faham. Okay lah. So, ada lagi beberapa minit. Jom kita buat soalan lain. Ini gubahan Okay, jom. Ini penting, ini penting. Saya nak masuk kepada songsangan dulu dan saya nak menjawab dua soalan ni. Sangat penting, sangat penting. Okay, jom. Dekat sini, dia tak ada ruang untuk songsangan tau. Cuba nak ambil ruang ni boleh tak? Ruang ni besar sikit. Cuba nak padam ni. Okay. Kita refresh balik. Okey, ingat tak cara nak buat fungsi songsangan? Songsangan ni benda yang penting dan kekuatannya adalah pada algebra. So, tu je nak beritahu algebra adalah powerful dalam maths. Kalau algebra awak ke laut, Allahu Akbar. That's why MC Plus pun tahun lepas ke tahun bila entah, dia fokus pada sekolah algebra. Dia nak buat algebra kau-kau supaya semua anak-anak maths dia power lah. Itu yang paling penting. Dan begitu juga saya. Saya menekankan algebra dengan fokus yang baik yang saya nak semua orang tahu algebra. Kalau awak tak hebat algebra, jangan fikirlah awak nak gerak jauh. Dan buku saya adalah solusi yang terbaik, insyaAllah. Okay, jom. Okay, stop. Baik. So, cikgu nak buat yang simple dulu. Katalah cikgu ada yang simple ke yang susah sikit. Lawan form 5 kot. Kita ada benda ni. Fx sama dengan 4x tolak 1/2x tambah 3. Okey. Soalan cikgu yang paling penting iaitu cari f songsang x. Buat sekarang? Buat sekarang. So, ada 11 step. Untuk awak jawab soalan ni, dia ada 11 langkah. Tapi langkah ni yang perlu awak mahirkan sebab ianya melibatkan algebra. So insyaAllah kalau cukup masa kita akan fokus pada fungsi kuadratik. Tapi ini benda penting dan saya akan kongsikan satu tips cara mudah nak dapat jawapan. Tapi cara mudah tu untuk cek jawapan sahaja. Cara mudah tu untuk cek jawapan sahaja dan dia bukan sesuatu yang dirisaukan lah tapi lebih kepada
Okey dah. Cepat dah cakap belum? Baik, nak tengok jawapan dia apa. Ya Allah, cepat. Dah pukul berapa lagi? Lagi 15 minit. Okey, jom. Okey, cepat, cepat, cepat. Dah cakap belum? Dah siap ke belum? Okey. Dah Baik, jom. So, yang pertama, konsepnya kena jelas. Cikgu kecilkan sikit tulisan cikgu So, awak kena faham bahawa kita tak tahu berapakah nilai kita punya fungsi songsangan. Saya letak sebagai Y boleh? So, saya ada benda ni, itu yang pertama. Saya perlu cari Y saya. Okey. So dalam konteks songsangan, FY saya adalah X. Ini konsep Bila Y kita letak sebelah kiri, yang ni letak sebelah kanan, dia akan jadi positif balik. Dah tak ada dah songsangan yang tersebut. Okey, itu yang pertama. So yang kedua, FY kita bukan FX dah. So semua jadikan Y. So kita ada 4Y tolak 1. 2Y tambah 3 adalah X. Apakah mission kita? Nak cari Y. Inilah yang saya kata algebra kena power. So 4Y tolak dengan 1. Okey, so kat sini kan, ini X kan. So dia adalah kekal sebelah kiri. Sama dengan ini X. So kekal juga. Cuma yang per ni jadi apa? Jadi 2Y tambah 3. Okey, sekarang ni kita kena kembang dulu. So 4Y tolak 1 sama dengan 2XY tambah 3X. Okey, so kumpulkan Y sebelah kiri. So 4Y tolak 2XY sama dengan 3X tambah 1. Okey, jelas So kita nak buat Y sahaja. So maka Y perlu kita keluarkan. So 4 tolak 2X sama dengan apa?
4y, 2xy, 2, 3x tambah 1. Nak y saja, cik. Oi. So, sebelah kanan 3x tambah 1 per 4 tolak 2x. Inilah songsangan kita. Cikgu buat laju lah sebab cikgu okey dengan algebra. So, awak mungkin nak tu 2x lah. Ini saya pindahkan tambah 4. Okey. Alright. So, cikgu nak jawab. Nak tak belajar cara paling cepat? Cara paling cepat boleh buat, tapi untuk semak jawapan. Semak jawapan sahaja. So, boleh Okey, jawab macam ni. Ni cara dia. So, kita buat macam ni. 4 tolak 1 kan? Keluarkan nombor je. Keluarkan 4. Tolak 1. Tolak 1. Ni 2x. Keluarkan 2. Tambah 3. Keluarkan 3. Tambah 3 boleh. 3 pun boleh. Okey. So, apa saya buat? Senang. Sebenarnya awak tak nampak Ni 3. Ni Allah bagi kita kekuatan kat sini. Nak jadikan dia songsangan, senang je. Ini awak tukar tempat. 3 dekat atas, 4 dekat bawah. So, yang ni, yang hujung ni, awak tukar tanda dia. Dia satu dengan negatif 2. Cuba awak tengok. Sama tak? 3, 1, negatif 2, 4. So, betul lah tu. So, ni betul, ni betul, ni betul, ni betul. Tu cara semak jawapan. Senang ke susah? Skill ni skill yang cikgu tak sure lah awak pernah belajar ke tak. Tapi itulah yang cikgu nak berikan kepada awak semua. Sama tak dengan cikgu? Ada soalan tak? So, cara paling cepat ni berapa saat je? Beberapa saat je siap. Tapi untuk semak jawapan je. Jangan guna cara ni. Guna untuk semak jawapan boleh. Awak nak buat boleh. Tapi tak ada markah. Zero ni dia buat. Respon jap faham ke tak ni? Okey. Settle. Okey, cepat lagi 9 minit. Faham. Ah, faham Alhamdulillah. Kelas. Apa yang cikgu berikan kepada anda, sesuatu yang baru juga. Kan? Banyak yang barulah. Awak jumpa teknik songsangan baru, awak jumpa teknik KDK, awak jumpa teknik selfie. So, ada macam-macam teknik. Okey, jom. Ini penutup. Tapi yang nombor 15 saya buatlah. Ni buat sendiri Ni senang. Ni buat senang ni. Nak buat saya buat. Saya buat. Saya nak tutup dengan soalan 17 ni. Soalan mencabar yang ramai orang silap buat. Okay. So, dia nak bagi awak konsep je kat sini. Okay. Jom kita fahamkan teknik diagram. Kita linkkan dengan soalan. Jadi macam ni. Yang pertama. Yang pertama A ni. Tengok Untuk baca, kena faham Baca dia macam ni. G 10 2. Saya buat nak panah. G 10 sama dengan 2. Faham? Ni cara baca Okey. So kalau G songsang 2 jadi apa? Berapa? Tekan jap jawapan dia apa? Hmm. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia cepat? Soalan terakhir untuk pagi ni. Tengah hari ni. Mantap. Okey. So kita guna yang asas. So jawapannya adalah 10. Ni terbalik kan? Ni terbalik sana, tu terbalik sini. Cuma ada songsang. Ni konsep. Okey. GF3. Okey, simple je lah. So, saya nak uji GF3 Cara buat uji kaji. Ni buat ni dulu. Apa F3? F3 berapa? 10. Tahu tak? G10 berapa? Faham Okey. Mudah cara dia. Ataupun awak kena ingat. Untuk baca diagram, baca G dulu. Baca G dulu. Lepas baca G, baca F. Baca nombor 3. Ni jawapan. So, G, F kurungan 3 sama dengan 2.
Dah, selesai. Tu saja kelas untuk sesi hari ini. Ada soalan tak?